Pagi-pagi kita jogging. Kepada sahabat-sahabat Pak Long, selamat berjumpa kembali di vlog Bandi Budak Kampung. Inilah dia. Kalau pagi-pagi ni kita dah jogging kata orang tu. Ini buah naga kan. Suasana di Sungai Sari, Bukit Tinggi. Nampak tu. Pak Long nak tunjukkan ada erupsi Gunung Merapi. Pagi-pagi dah mengeluarkan asap Sama-sama lagi jalan. Pak Long rakam sekali. Kepada sahabat-sahabat YouTuber di mana pun anda berada, salam kenal daripada Bandi Budak Kampung. Pagi-pagi ni kita tengok suasana ladang ni, ladang Kobis. Macam inilah Kepada sahabat-sahabat yang berada dekat Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dari Jawa, dari mana pun anda berada, salam kenal je lah. Selamat datang di vlog Bandi. Sekiranya belum kata orang tu like, subscribe dan komen, cuba like, subscribe dan komen ya. Supaya kita tambah ramai kawan-kawan lagi. Macam inilah dia. Makin kat atas ni makin sejuk kita. Sini suasana ada. Itu Gunung Singgalang. Nampak Gunung Singgalang yang erupsi tu Gunung Merapi. Macam itulah penampakan Gunung Merapi. Ini tomat atau tomato. Inilah dia pusat ladang tu kan. Nampak. Ini ada sele ni untuk rumah penginapan. Cantik rumah dia. Kat sebelah kita ni, ini kolam renang. Walaupun rasanya tepung ramai kat ni. Tamunan waterpark. Itu lah tu dia. Kita berhenti kat sini Kita berhenti kat sini sambil-sambil kita tengok pemandangan. Kita jalan-jalan sekali lah kat sini kepada sahabat-sahabat Pak Long. Suasana pagi hari ni sangat sadu. Orang pun lengang betul tu. Nampak benda kat situ. Sekejap. Kalau boleh aku zoom gunung tu. Nampak tu gunung tu. Inilah dia. Pagi-pagi hari penampakan dia. Penampakan gunung ni. Tu jalan Tu jalan dia. Macam inilah penampak pagi-pagi hari ni abang kakak, pakcik dan pakcik suasana di Bukit Tinggi. Suasana di Bukit Tinggi memang syahdu tuan pagi-pagi. Tu dia nampak kan? Memang cantik pemandangan Gunung Merapi kat belakang kita ni. Salah pegang kamera, kita pegang ke tangan. Inilah penampakan jalan-jalan tu. Salam-salam kenal daripada Bandi Budak Kampung. Jangan lupa yang belum like, komen dan subscribe. Komen like dan subscribe. Tunjuk sekali di mana anda berada. Macam inilah nampak penampakan dia. Cantik kolam renang dia kan. Itulah dia. Selamat pagi semua. Assalamualaikum.